Okay Wan, pagi tu aku masa keluar daripada engine room. Engine room ni bising Engine room ni bising, busuk. Ya, bunyi bising, bau busuk, bau enjin, minyak. Dia panas. So aku nak keluar daripada engine room tu, nak ambil udara luar. Sebab aku masa tu dah tahu dah, dekat luar tu dah ada suasana-suasana New Zealand yang akan nampak pulau-pulau kecil. Matahari nak naik, lagi cantik lah sunrise. Jadi aku keluar. Masa tu kapal memang planning nak masuk dalam pukul 9 pagi ke 10 pagi ke pelabuhan Auckland tau. Auckland. So, saya pun keluar ikut pintu belakang. Okay, engine room, keluar ikut pintu belakang. Keluar pintu belakang ni, aku healing lah. Healing, duduk kat luar, tengok pemandangan. Aku suka termenung. Kadang-kadang aku memikirkan pasal kehidupan. Aku memikirkan pasal macam mana kena tinggal dengan awet. Macam ni ke kehidupan. Betul bang? Cerita tu sedih bang. Cerita sedih. Hidup pelaut ni sedih bang. Walaupun kita duit berkepuk kan, tapi memang kita ada lah kisah-kisah cinta yang terdampar di laut. Jadi aku duduk termenung. Sekali aku nampak ikan banyak. Kucuk. Aku makin tengok, makin lama makin dekat dengan siring kapal aku ni. Okay, di siring kapal aku bang. Lah keluar logat sabar aku. Di siring kapal. Jadi keluar dah. Lepas tu aku tengok, besar-besar ikan ni. Ini kalau aku balik batang pancing ni, melekat ikan ni. Sebab aku nampak ikan tu semua besar-besar ni tau. Besar-besar batang peha aku. Saya punya otak fikir tuna je. Sebab lalu mancing ikan-ikan besar tuna tu, ya naik kan. Tapi saya tak tahu itu ikan apa. Tapi saya suspect ikan tuna sajalah. Dalam pada banyak-banyak tu, makin lama ikan tu pergi kat tengah-tengah sikit. Aku nampak zup. Salah satu tu dia terkejut, dia lompat tau. Dia lompat. Masa tahun 2006-2007 cerita Aquaman tak keluar lagi tau. Cerita Aquaman keluar tahun 2000 berapa Okay, 2000 berapa kan. Jadi masa saya tengok tu, saya nampak dia pandang aku. Dia punya muka baik. Dia tengok abang. Dia nampak Duyung tengok abang. Dia nampak saya geng. Aku duduk terperanjat dengan rambut panjang aku. Aku duduk tengok. Oh shit man, laju gila ikan ni weh. Dan ikan ni bertangan tau. Pada masa tu otak saya cakap apa tau, ikan ni kalau kemampuan dia boleh lompat atas kapal saya. Kalau dia lompat atas kapal saya, dia boleh terkam aku tau. Dia boleh terkam aku. Dan muka dia bengis. Gigi banyak, gigi tajam. Muka dia bengis. Muka bengis. Berambut ni. Rambut panjang pada aku lagi. Panjang. Rambut dia panjang. Dan aku nampak dia jantan sebab apa? Sebab dia ada janggut. Ni. Oh, jantan. Dia ada janggut. Ada rupa manusia lah. Ada dekat dalam 5 ke 7 ekor yang bergerak laju. Tapi Wan, 5-7 ekor duyung apa nama? Ya, bukan sekor. Bukan. Aku nampak dia cuba mengawal gerombolan ikan-ikan tu. 5-7 ekor. Ya, dalam air. Zup. Jadi salah satu tu yang lompat tu. Masa dia lompat tu, dia pandang saya. Abang dah nampak sisik dah semua dah. Sisik semua ada bang. Ekor je aku tak perasan. Sebab dia dalam air kan. Dia lompat bukan dia lompat macam circus tu. Dia lompat, ekor dia mungkin aku tak perasan. Tangan semua dah. Nampak bang. Boleh kejap dah. Tangan pendek. Tapi tangan pendek lah. Tangan dia. Oh, tangan pendek. Aku nampak tangan dia pendek. Macam tu lah. Bukan. Tangan dia macam okey, tangan kita sampai peha kan, sampai lutut kan. Tangan dia mungkin sampai sini je. Tangan dia pendek tapi ada 5 jari. Sebab apa aku 5 jari. Abang tengok, abang nampak sampai 5 jari. Aku nampak dia punya jari tu jelas sebab dia masa pandang tu nampak pergerakan dia. Tengok tangan dia. Bila orang tanya-tanya saya macam kau kan, orang tanya-tanya saya, bila aku duduk bilik termenung tengok langsir, tengok shilling kan. Yalah betul lah, tangan dia macam katak lah. Tangan dia ada yang ni. Yang tangan dia macam katak. Sebab nak senang menang kot. Wallahualam lah. Wallahualam.